Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, cikgu nak terangkan pasal soalan SPM 2022, soalan nombor 4. Okey, boleh tengok pada soalan SPM. Okey, cikgu bacakan soalan dulu. Raja 4A dan Raja 4B menunjukkan dua sel kimia yang ringkas. Okey, macam mana kita boleh tahu soalan ni tentang soalan kimia ringkas, sel kimia ringkas? Kita tengok pada gambar raja, tak ada bateri langsung. Okey, dia hanya menggunakan mentol sahaja untuk mengesan kehadiran arus. Okey, dan juga menggunakan dua elektrod yang berbeza logamnya, jenis logamnya lah. Okey, so yang pertama, kalau kita tengok, kita rujuk pada raja 4A je dulu. Cikgu terangkan pasal raja 4A, nanti awak boleh faham untuk raja 4B. Okey, kenapa mentol tu menyala? Kita kena ingat dalam sel kimia ringkas dia mesti menggunakan dua logam yang berbeza. Contoh kat sini magnesium dengan kuprum lah. Okey, magnesium dengan kuprum ni kita boleh susun dia dalam siri elektrokimia. Okey, so siri elektrokimia yang ni kena hafal lah. Okey, kalau kita tengok magnesium dengan kuprum sebenarnya adalah macam ni susunan siri elektrokimia. Yang ni memang kita kena hafal. Ini kemudian nanti awak letak cas ni. Zinc, ferrum. Okey. So rujuk pada gambar raja, dia guna magnesium dan juga kuprum. Jadi kalau pada siri elektrokimia, magnesium kat sini, kuprum kat sini. Belah bawah lah. Okey, dua logam yang berbeza kedudukan. Satu berada di atas, satu berada di bawah. Okey, logam yang berada di atas, cikgu terangkan pasal logam yang berada di atas dia sentiasa menjadi anod. Okey, dan dia akan menjadi terminal negatif. Okey, tapi yang berada di bawah dia sentiasalah menjadi katot. Okey, dan menjadi terminal positif. Okey, kemudian jarak antara dua logam yang berbeza ni, dia sebenarnya efek kepada kecerahan mentol lampu ni, lampu mentol ni. Okey, maksudnya kalau jauh jarak ni tadi antara dua logam, kita akan dapati nilai voltan tu efek dia lah. So nilai voltan tu lagi jauh, lagi tinggilah nilai voltan yang dihasilkan. Bila nilai voltan yang dihasilkan lebih tinggi, maksudnya nanti mentol akan menyala dengan lebih cerah. Okey, itu untuk raja 4A lah. Tapi raja 4B ni kita tak tahu dia menyala tu mentol tu cerah ke tak cerah. So kalau kita tengok zinc dengan kuprum pula, cikgu ambil warna lain. Okey, cikgu ambil zinc dengan zinc dengan stannum. So zinc kat sini. Okey, zinc, stannum. Mana stannum? Zinc dengan stannum. Zinc dengan stannum macam cikgu cakap tadi, yang berada di atas, zinc, stannum berada di bawah. Jadi logam yang berada di atas sentiasalah menjadi anod dan terminalnya adalah terminal negatif. Okey, stannum pula berada di bawah. Okey, berbanding dengan zinc lah. So stannum sentiasalah stannum yang berada di bawah sentiasalah menjadi katot dan juga terminal positif. Okey, tapi kalau kita tengok jarak antara zinc dengan stannum ni dia dekat. So bila dia dekat, dia efek pada nilai voltan juga. So bila sebabkan dia dekat, nilai voltan dia tu voltan akan menjadi lebih rendah. So bila voltan menjadi lebih rendah, dia akan efek lah pada kecerahan lampu. So kalau voltan rendah, lampu tu menyala dengan kecerahan yang sedikit lah. Bermaksud kalau yang sel kimia yang pertama tadi, dia menyala dengan lebih terang. Okey, so boleh faham konsep kat situ. Okey, sebelum tu bila dah tahu siapa anod siapa katot, terus je lah label, okey, ataupun terminal positif, terminal negatif lah. Contoh magnesium dengan zinc tadi, magnesium akan jadi terminal negatif, tapi kuprum terminal positif. Kalau zinc pula terminal negatif, stannum terminal positif. Okey, so kita dah buat kat situ, kita selesaikan soalan pula. Okey, so kalau kita tengok pada soalan, saya harap nota tadi awak dah salin lah. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, sekejap ya. Tengok pada soalan. Okey, berdasarkan pasangan jalur logam, kelaskan keempat-empat jalur logam mengikut terminal yang betul. So tadi kita dah salin siap-siap terminal positif. Okey, untuk raja 4A lah. So katakanlah ni 4A. Okey, so 4A terminal positif kita adalah kuprum,
Terminal negatif kita adalah magnesium. Okey. Untuk rajam 4B, terminal positif kita adalah sternum. Negatif kita adalah zinc. Okey. Okey. Berdasarkan rajam 4A pula, soalan B. Rajam 4A didapati bahawa terdapat pepejar kupram terbentuk dan terenak pada jalur kupram selepas beberapa minit.